Kausa Wealth Management. Sebuah perjalanan bermula dengan satu niat. Kausar menyertai Wasiah pada November 2014 dengan satu tujuan yang jelas, menangani isu harta pusaka beku di Malaysia. Bermula dari sebuah pejabat di PKNS Peace Point, Seksyen 7 Shah Alam, fokus kami satu, membantu umat Islam merancang pewarisan harta secara profesional, holistik dan patuh syariah yang dapat memberi ketenangan jiwa kepada pelanggan. Dengan barisan punding yang ada, Kausar melangkah berani. Dan pada tahun pertama, usaha kecil ini mula diiktiraf dengan anugerah tertinggi yang menjadi pembakas semangat. Tahun demi tahun, dari 2015 sehingga 2019, Kausar membina asas yang kukuh. Latihan yang konsisten untuk perunding, pembinaan pasukan staf, pengukuhan sistem demi sistem, dan setiap tahun, Kausar terus mencatat kemenangan di konvensyen dan pengiktirafan industri. Kemudian, dunia berubah. Tahun 2020, pandemik COVID-19 melanda. Lebih 400 perunding Kausar terkesan dengan perintah berkurung. Namun, Kausar terus melangkah dengan berani. Kami memilih untuk menyesuaikan diri, memperbaiki dan menyusun semula strategi agar terus relevan dalam keadaan yang mencabar. Kausar berjaya bangkit dan mencapai kejayaan yang luar biasa, iaitu peningkatan 100% jualan daripada tahun sebelum. Latihan beralih ke platform digital. Dan pada tahun 2021 hingga 2022, Kausar melangkah lebih jauh dengan penubuhan Kausar Excellence Center, sebuah ruang untuk pemimpin melaksanakan latihan dan untuk perunding beraktiviti dengan lebih selesa dan profesional. Dalam masa yang sama, Kausar berkembang keluar Lembah Kelang. Pejabat-pejabat ditubuhkan termasuk di Pantai Timur memberi sokongan kepada perunding di seluruh negara, dan setiap tahun Kausar terus dinobatkan sebagai kumpulan terbaik wasiah di peringkat nasional. Pengiktirafan tidak terhenti di dalam industri sahaja. Kausar turut menerima anugerah perniagaan, brand laureat dan terkini satu pengiktirafan di peringkat antarabangsa di Dubai. Sepanjang lebih 10 tahun dalam industri, Kausar menandatangani MOU dengan agensi-agensi penting negara supaya kita dapat memberi impak lebih besar buat ummah. Kausar juga sentiasa prihatin kepada komuniti yang memerlukan bantuan melalui program CSR kami, iaitu Kausar Kasih. Kami menyantuni masyarakat setiap Ramadan. Kami terus melabur dalam sistem latihan, teknologi dan pembangunan perunding. Dan hari ini, lahir 9 agensi di bawah Kausar Wealth, termasuklah Kausar Global, Kausar Aspire dan Kausar Intisar yang bergabung bersama di bawah Kausar Group. Ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah amanah dan sebuah perjalanan yang masih panjang. Kausar Group terus melangkah, membina legasi dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Teguh percaya di serata dunia, teguh percaya